Mengenai dengan Ibu Kalimah Tahap Guru dan juga pemantapan Ibu Kalimah Tahap Guru yang kita akan adakan tak lama lagi, tuan-tuan semua. Okey, apa beza antara Ibu Kalimah Tahap Guru dengan Ibu Kalimah Tahap Guru pemantapan? Ibu Kalimah Tahap Guru ialah bagaimana Ustaz ajar tuan-tuan semua, bagaimana tuan-tuan nak jadi seorang guru kepada Ibu Kalimah yang mana anda ambil ni, anda boleh turunkan ilmu ni kepada sesiapa saja, pada mak, pada kawan, pada sahabat semua, anda boleh turunkan pada seseorang tu dengan cara mana, cara keadaan yang tertentu yang Ustaz akan ajar pada anda. Dan juga di samping itu juga ada amalan-amalan lain tambahan yang Ustaz kongsikan pada anda. Dan di samping itu juga tuan-tuan semua, Ustaz akan ajar tuan-tuan semua, iaitu ada 7 jurus tempur. Ada meremuk batu karang, mengedorong ombak, menggeser gunung, menekan bumi, ada bukan 7 semua jurus tempur ni, yang mana jurus tersebut kalau terkena pada musuh maka dia akan berlaku fatal semua. Boleh menyebabkan kematian ataupun cedera parah. Dan juga tuan semua, dalam pengajian Ibu Kalimah Tahap Guru ni, Ustaz akan ajar iaitu bagaimana nak lakukan jurus tersebut menggunakan 3 nafas. Nafas salur, nafas keras dan juga nafas tahan. Dan juga Ustaz akan ajar dari segi kedudukan jurus tersebutlah dalam keadaan anda duduk. Duduk santai. Itu saja Ustaz akan ajar dalam ada Ibu Kalimah Tahap Guru. Walaupun bunyi sikit dan semua, tapi ia padat sampai petang. Pagi sampai petang. Bahkan kalau kita buat camp tu semua, dia memakan masa 2 hari 1 malam. Tapi oleh kerana kita adakan di jurus sini tuan semua, kita buat daripada pagi sampai petang saja. Tapi sampai lewat petang lah untuk anda menguasainya. Dan jangan risau, Ustaz akan ajar tuan semua bagaimana nak buat pengisian pada anak murid sebagai anak murid anda yang kita menggunakan kaedah garam untuk buat pengisian pada badan dia, iaitu Ibu Kalimah Tahap Asas dan juga Ibu Kalimah Tahap Tinggi. Dan bagi anda nak dapatkan, nak join Ibu Kalimah Tahap Guru ni, anda kena ada asas dan anda kena ada tahap tinggi. Anda tak boleh terus pergi kepada guru tanpa ada asas, tanpa ada tinggi. Kenapa? Kalau anda ambil guru terus tanpa ada asas tinggi, anda nak ajar apa pada murid anda? Jadi kalau anda tak ada asas dan tak ada tinggi, nak ambil terus guru boleh, tapi anda kena ambil juga asas, tinggi dan juga baru boleh ambil guru. Serentak boleh ambil serentak, yang mana pada hari tersebut Ustaz akan ajar, tunjuk anda tuan-tuan semua guna amalnya cara sambil lalu, insya-Allah. Okey, apa beza pula dengan pemantapan Ibu Kalimah Tahap Guru? Okey, pada keesokan hari kita akan buat pemantapan Ibu Kalimah Tahap Guru, yang mana anda yang dah sedia guru ataupun yang dulu-dulu ada, kita dah buat 2 kali tahap guru, dulu di Kuala Selangor dan 1 kali kita buat di Bangi tuan semua, ada lebih kurang ada 100 lebih peserta yang jadi guru. Kita akan tarik mereka untuk belajar pemantapan Ibu Kalimah, yang mana dulu mereka belajar hanya jurus tempur, 7 jurus tempur hanya kerana duduk. Tetapi dan untuk pemantapan ni Ustaz akan ajar bagaimana nak gunakan nafas, 3 nafas, iaitu nafas salur, nafas keras, nafas tahan, dan juga ada ada pergerakan, kedudukan dan jurus tersebut. Dulu dia belajar, tuan-tuan belajar Ibu Kalimah Tahap Guru hanya jurus tempur, 7 jurus tempur dalam keadaan duduk. Sekarang ni Ustaz akan ajar ada 3 kaedah duduk. Pertama, duduk santai. Yang kedua, duduk sedang. Dan ketiga adalah duduk keras. Lepas tu ada pula berdiri. Dulu kita tak ajar tu. Kita tak ajar pada Ibu Kalimah Guru, dan ini pemantapan kita ajar. Berdiri, dia ada berdiri santai, berdiri sedang dan juga berdiri keras. Dan satu lagi tuan semua yang kita tak ajar pada sesiapa, iaitu dalam keadaan berjalan. Dia ada jurus dia dalam keadaan berjalan. Jadi kita ada lebih kurang 3, 1, itu 7. 7 kita ada 7 kaedah kita akan ajar pada pemantapan Ibu Kalimah Tahap Guru ni. Jadi itulah tuan semua, itu bezanya. Dan juga di samping itu juga dalam pemantapan tahap guru ni, guru-guru Ibu Kalimah Guru ni, maka Ustaz akan kongsi sikitlah bagi bonus pada tuan-tuan, itu amalan-amalan yang mana anda boleh gunakan untuk anda, untuk perlindungan diri anda, keluarga, dan juga anda boleh juga turun kepada anak murid anda, insya-Allah. Itu saja tuan semua. Anda pedangan, anda harap anda berpuas hati untuk anda tahu perbezaan antara tahap guru, Ibu Kalimah Tahap Guru, dan juga pemantapan Ibu Kalimah Tahap Guru. Insya-Allah kalau boleh daftar awal, dan juga kalau boleh tuan semua, kalau anda nak menginap di sini, maka pihak kita akan bagi cadangan hotel mana yang anda duduk. Anda boleh pilih hotel mana, sebab kita tak buat camp untuk nak potong kos dari segi pembiayaan anda. Kerana bila kita buat camp, anda akan menanggung kos yang tinggi, sebab kita buat dua kursus ni, pemantapannya guru dan juga pemantapan itu tinggi sekali kos dia. Maka anda pilihlah yang mana anda duduk. Okey, insya-Allah. Ustaz, kalau saya nak ambil guru saja, tak mau pemantapan saja, boleh. Kalau anda belajar satu hari itu, anda boleh pulang selepas itu. Tapi kalau anda nak join pemantapan, boleh juga. Tapi kalau sekiranya anda dah belajar guru, tiba-tiba tergerak hati nak belajar pemantapan, boleh juga anda kena daftar dengan pihak Deskin dan beritahu besok anda boleh datang untuk join pemantapan Ibu Kalimah Tahap Guru. Itu saja penjelasan Ustaz. Harap anda semua berpuas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.